Kita bersua kembali. Kali ini kita nak berbicara dan berkongsi bersama dengan anda berkenaan program pencarian Wira Bijak Tenaga 2026 yang juga merupakan inisiatif Suruhanjaya Tenaga. Dan selepas ini kita akan bercakap mengenainya. Tetapi sebelum itu, kita akan menyaksikan terlebih dahulu berkenaan 2 minit je tadi yang mana hijrah banduan ke arah graduan dan juga hufaz yang kita saksikan tadi. Ini merupakan satu inspirasi kepada kita juga kerana bagi mereka yang ingin menyambung pengajian dan saya sendiri ke arah pengajian PhD ini merupakan satu inspirasi kerana tidak ada yang mampu untuk menghalang kita daripada melaksanakan impian kita. Jadi itulah mungkin kita kata hijrah kepada seseorang yang ingin melihat sesuatu yang lebih baik dapat digarap dan dicapai. Seperti mana saya janjikan, saya nak bercerita berkenaan program pencarian Wira Bijak Tenaga 2026 yang mana dianjurkan oleh Suruhanjaya Tenaga memupuk kesedaran mengenai penggunaan tenaga yang cekap dan selamat dalam kalangan generasi muda. Saya amat berhati untuk bersama dengan Puan Veliana Roslan yang juga merupakan Timbalan Pengarah Seksyen Komunikasi Strategik Suruhanjaya Tenaga dan juga Engineer Teknologis Muhammad Faisal Yusof, Sekretariat MELP Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah, kami amat berbesar hati kerana bersama dengan Suruhanjaya Tenaga pada ketika ini. Sebelum kita berbicara lanjut Puan, mungkin boleh dikongsikan apakah itu MELP dan juga terus kepada perkongsian pencarian Wira Bijak Tenaga 2026. Baik, terima kasih Ismail. Pertamanya kita terperanjat juga sebab tengok Ismail hari ini baju dia fuchsia pink. Kita bila datang macam kita ni dengan hitam dengan shocking pink ya. Okey. Jadi Ismail kita punya saya nak explain sikit tentang Malaysia Energy Literacy Program lah. Dia merupakan program literasi peringkat kebangsaan berkaitan dengan tenaga yang mana program ni sebenarnya diterajui oleh Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ataupun Petra dan dengan kita ada 9 rakan strategik. Kami daripada Suruhanjaya Tenaga bertindak sebagai Sekretariat MELP Kebangsaan. Dan kita ada rakan-rakan kita contohnya My Power Corporation. Kita ada Seda Malaysia, Tenaga Nasional Berhad. Dan kita ada IPP kita juga. Contohnya kita ada Malakoff Corporation, Nur Power dan juga EDRA. Dan kita ada rakan kita daripada Yang Hijau Malaysia dan juga MGTC. Jadi sedikit sebanyak tentang MELP ni. Jika dahulu sebenarnya program literasi tenaga ni dilaksanakan secara berasingan. Kami buat sendiri, TNB buat sendiri, SEDA buat sendiri. Tapi bila kita ada MELP, kita buat dia secara bersepadu. Maksudnya program-program ni kita laksanakan secara bersekali. Kita ada aim yang sama iaitu untuk mewujudkan masyarakat yang celik tenaga. Celik tenaga ni maksudnya tahu macam mana nak guna tenaga secara bijak, secara selamat. Kita aware tentang peralihan tenaga yang bersih dan sebagainya. Jadi MELP ni menjadikan satu platform yang kita katakan sahih sebab sangat banyak sumber di luar, kita tak tahu mana satu yang sahih. Jadi kita ni ada satu platform yang sahih dan juga legit lah kita kata. Kita apa-apa nak pergi rujuk saja kepada Malaysia Energy Literacy Program berkaitan dengan tenaga. Jadi berbalik tentang pencarian Wira Bijak Tenaga tadi kan. Jadi pencarian Wira Bijak Tenaga ni merupakan kesinambungan kepada program Energy Efficiency Challenge, anjuran Suruhanjaya Tenaga. Dah lebih kurang 10 tahun sebenarnya. Jadi program ini diberi nafas baru, kita namakan sebagai pencarian Wira Bijak Tenaga. Jadi skop kita kalau dulu EE Challenge ni lebih kepada kecekapan tenaga sahaja. Jadi pencarian Wira Bijak Tenaga ni lebih besar. Maksudnya macam mana nak guna secara selamat, macam mana kita nak baca tarif and then macam mana bagaimana kita nak beralih kepada tenaga yang boleh baharu ataupun lebih bersih. So semua digarap di dalam pertandingan pencarian Wira Bijak Tenaga. Siapa yang mungkin boleh menyertai pencarian Wira Bijak Tenaga ni kalau boleh dikongsikan? Baik. Jadi Ismail, kita buka kepada 2 kategori. Pertamanya di sekolah rendah daripada pelajar darjah 4 hingga darjah 5. Jadi yang ni kita namakan sebagai darjah 6, tertinggal pula darjah 6. Tahap 2. Jadi yang ni kita namakan sebagai Wira Tenaga Muda. Keduanya kategori peringkat sekolah menengah, Wira Inovasi Tenaga, yang ni daripada Form 1 sampai Form 5. Jadi kita nak mereka ni, pelajar-pelajar ni bukan saja tahu, tapi dia boleh amalkan amalan-amalan berkaitan tenaga, seperti tenaga yang selamat, tenaga yang cekap dan sebagainya.
mereka ni adalah wira kita. Sebab tu kita namakan dia sebagai pencarian wira bijak tenaga. Baik. Okey, itu adalah siapa yang boleh menyertai, tetapi nak juga kita ketahui tentang berkenaan manfaat yang bakal diterima dan mungkin format pertandingan untuk yang bakal dijalankan untuk pencarian wira bijak tenaga ini, tuan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya just nak maklumkan that kenapa kita bagi nama pencarian tu. Sebab nama pencarian tu sebenarnya kita nak betul-betul mencari wira bijak tenaga. Okay. So kita dah tetapkan kepada 3 fasa utama lah. So fasa yang pertama ialah fasa di mana kita membuat kuis secara atas talian lah, dalam talian. So murid akan menjawab soalan dalam 40 soalan dalam masa 1 jam. So dalam masa 1 jam tu kita akan uji berkenaan dengan apa yang Puan Veliana dah sebut tadilah. Okay. Itulah key syllabus yang di dalam Sejam MLP. saja diberi. 1 jam diberi. Okay. Cuma masanya kita akan buka mengikut zon. So dia ada zon A sehingga zon E lah, mengikut negeri yang didaftarkan. Yeah. Okey. So apabila menjawab soalan tersebut, kita akan tengok daripada segi jawapan yang betul dan masa yang terpantas lah. Itu yang paling penting. Walaupun you cepat, tak semestinya you akan dapat ke peringkat seterusnya lah. Okey. Daripada zon pertama tersebut, daripada fasa pertama tersebut, kita akan seterusnya bawa ke fasa kedua. So kita akan mencari 30 yang terbaik daripada berapa yang mendaftar. Untuk makluman, setakat ni dah ada 7,200 yang mendaftar lah sehingga pagi tadi bila kita cek. So kita kalau boleh nak target lebih banyak daripada 7,000 tu lah. Lagi banyak, lagi bagus lah sebab kita nak menyebarkan maklumat tersebut. Okey, untuk fasa kedua, kita akan minta 30 yang terbaik daripada setiap kategori tersebut untuk buat satu video. Video interaktif berkaitan dengan tenaga. Mengikut tahap lah. Kalau ikut tahap pertama, mungkin topiknya lebih mudah. Tapi kalau untuk tahap kedua, kita minta untuk bawa isu berkenaan dengan inovasi tentang tenaga. So bila disebut tentang inovasi tenaga, dia lebih kepada idea murid tersebut untuk menyampaikan apa yang dia nak sampaikan berkenaan dengan inovasi-inovasi tenaga yang terbaru lah. Itu untuk fasa kedua. Video dalam format yang kita dah tetapkan. And then selepas daripada video tersebut, kita akan bawa finalis, 5 orang finalis ke Ipoh. Kita sempena Karnival Bijak Tenaga 2026 di Stadium Indra Mulia Ipoh, di mana kita bawa 5 finalis tersebut untuk bertanding di peringkat akhir. So apabila di peringkat akhir tersebut, untuk pelajar sekolah rendah, kita akan bawakan konsep seperti Spelling Bee ataupun Who Wants to Be a Millionaire lah. Dia akan menjawab soalan. Soalan jawab soalan. Ya, tapi siapa cepat dia dapat lah. Dia macam tu. Untuk yang pelajar sekolah menengah, sebab dia tahap tinggi sedikit, kita minta dia buat pitching idea. Bila dia pitching idea, mungkin kita akan buat seperti TED Talk style, di mana dia akan present dan akan ada juri yang menyoal. Dia ada soal jawab lah di situ. So sebabkan pertandingan ni kita nak nampak supaya dia lebih menyeluruh. Dia menguji bukan setakat daripada ilmu literasi tenaga, dia juga menguji cara nak membuat video dan akhirnya di peringkat akhir tu dia menguji macam mana dia boleh berfikir untuk menyampaikan idea tersebut. Ya. Siapa mungkin yang ataupun bagaimana cara untuk menyertai dan apa mungkin hadiah yang orang kata lumayan yang mungkin ditawarkan untuk para pelajar ini? Saya ceritakan berkenaan manfaat sedikit dahulu sebab bila kita buat pertandingan ni, kita faham dekat student sekolah dia banyak mengejar tentang poin PAJSK. Dia ada pentaksiran di peringkat sekolah lah. So poin PAJSK tu kita akan berikan, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan berikan juga badges Delima sebab kita bekerjasama dengan pihak KPM melalui platform Delima. Jadi kita akan bagi badges dalam Delima. Dan yang ketiga, kita akan bagikan trofi dan juga sijil penyertaan lah. Kalau yang sampai ke finalis tu, kita akan bagikan sijil pencapaian. Dan yang seterusnya, hadiah tadi kan. So kita akan bekalkan tabung pendidikan SSPN Prime kepada juara bernilai RM3,000. Dan seterusnya ke bawah lah. So itu hasil manfaat-manfaat yang kita ada lah untuk menyertai program ini. Jadi kalau nak menyertai itu, okey, ni kita lihat hadiahnya. Johan akan menyimpan simpanan SSPN Prime bernilai RM3,000 dan juga trofi, dan juga untuk hadiah-hadiah lain tu akan turut diberikan kepada para finalis lah. Betul. Cara nak sertai, pautannya dan sebagainya. Okey, kita ada sediakan satu pautan Google link di mana kalau kita scan QR code ataupun link yang kita dah bagi dalam kita punya social media ataupun kita punya website, di mana dia akan dibawa ke page Delima MLP lah. So apabila dah Delima MLP tu boleh search kepada pertandingan pencarian wira bijak tenaga. So apabila dia tekan pencarian wira bijak tenaga tu, dia akan bawa kepada Google link pencarian wira bijak tenaga. So dekat situ akan ada cara pendaftaran. Semuanya ada siap di kita punya Google link pertandingan tersebut lah. Apa kata kita saksikan terlebih dahulu video ini, cara penyertaan yang boleh untuk disaksikan oleh mereka yang berminat untuk menyertainya. Jom sama-sama kita saksikan. Hai semua, Zaza the Berita Best.
Jom sertai pencarian Wira Bijak Tenaga 2026 antara Suruhanjaya Tenaga dan MELP dengan kerjasama Delima. Pertandingan ini terbuka untuk murid sekolah rendah dan menengah seluruh Malaysia. Ada 3 fasa pertandingan. Fasa pertama, jawab kuis online secara online. 40 soalan selama 1 jam. Fasa kedua, 30 peserta terbaik akan hasilkan video kreatif tentang tenaga. Dan fasa terakhir, 5 finalis terbaik akan bertanding secara live di Stadium Indira Mulia, Ipoh pada 25 hingga 26 Julai sempena Karnival Bijak Tenaga. Hadiahnya pun best. Dapat simpan SSPM Prime, trofi, lencana Delima dan pengiktirafan PAJSK. Best ke kalian dapat ni? Nak daftar? Scan kod QR pada video ni atau you can click the link. Dan jomlah kita ramai masuk. Saya tak paksa pun. And that's all. Goodbye everyone. Ya, best memang best, tapi sayangnya umur saya dah terlebih ya. Tapi tak apa, Puan Beliana secara ringkas mungkin mengajak untuk ramai-ramai menyertai Emil. Jadi kepada ibu bapa yang menonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, so, saya mengajak semua, kita ada berbaki 4 hari sahaja lagi untuk pendaftaran. Ya, daftar dulu. Daftar dahulu and then lihat di mana fasa-fasa mereka. Contohnya di Sabah dan Sarawak, kuisnya pada tarikh bila dan masanya bila kan. Jadi ramai-ramai, insya-Allah ini markah PAJSK kebangsaan ini sangat penting. Betul. Ya, Delima also sangat penting. Dan kami di Suruhanjaya Tenaga sebenarnya lebih berharap supaya kita kata pertandingan-pertandingan seperti ini yang berbentuk edutainment dapat memupuk, kita kata bukan sahaja mereka yang celik tenaga, tapi mereka juga yang mengamalkan kita kata amalan-amalan bijak tenaga. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Selamat maju jaya diucapkan untuk pencarian Wira Bijak Tenaga 2026. Terima kasih Puan Beliana. Terima kasih kepada Tuan Faizal kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Jangan lupa untuk kita ikuti cara-cara penyertaan untuk adik-adik yang ingin berminat mengikuti cara-cara penyertaan dan juga untuk menyertai pencarian Wira Bijak Tenaga 2026. Kita nak ke Meteorologi Malaysia untuk kita mendapatkan laporan cuaca terkini pada ketika ini. Silakan Met Malaysia.